Selamat datang ke perbincangan kita. Hari ini kita nak tengok lebih dekat sikit satu sumber yang anda kongsikan. Ya, betul. Petikan dari artikel analisis, tajuk dia Menghadapi Keruntuhan Israel, Pandangan Kritis. Artikel ni dari Rezo International kan? Ya, platform tu memang dikenali dengan perspektif kritis dia. Diterbitkan 28 Mac 2025, guna data sampai 21 Mac. Betul. Jadi apa yang kita nak buat hari ni, kita nak bedahlah hujah-hujah utama dalam artikel tu. Okey. Penulis dia bentangkan data dari segi ekonomi, sosial, psikologi, politik yang mana menurut diorang menunjukkan Israel ni tengah hadapi kemerosotan. Kemerosotan yang agak serius, katanya belum pernah jadi sebelum ni. Penting ni kita kena jelaskan awal-awal kan. Kita cuma bincang apa yang ada dalam artikel ni. Ya, betul tu. Kita tak sokong, kita tak tentang mana-mana pandangan politik dalam tu. Tujuan kita cuma nak faham era data dan hujah penulis tu. Tepat sekali. Artikel ni memang dilukiskan gambaran yang agak suram sikit lah, lain dari biasa. Dia dakwa Israel ni macam tak lagi kebal, mungkin ke arah keruntuhan. Okey, jom kita tengok satu-satu. Boleh. Penulis artikel mulakan dengan ekonomi. Dia kata ni kerugian ekonomi paling teruk sejak 1948. Oh ya? Sejak 1948? Ya. Angka yang dia bagi pun memang besar. Kerugian total disebut sampai 67 bilion. Defisit bajet pula 40 bilion. 67 bilion? Tinggi tu. Artikel tu ada bagi pecahan tak dari mana datangnya kerugian besar ni? Atau kesan dia tahun 2024 macam mana? Ada. Dia sebut kesan langsung tahun 2024 tu termasuklah 60,000 perniagaan terpaksa tutup. 60,000? Ya. Lepas tu sektor pelancongan pula jatuh menjunam sebanyak 70%. 70%? Banyak tu. Banyak. Malah industri pembinaan pun terjejas teruk juga. Kerugian disebut dalam 4 bilion dolar. Jadi semua ni bagi gambaran tekanan ekonomi yang meluas lah. Tekanan ekonomi macam ni selalunya memang berkait rapatlah dengan isu sosial lain kan? Macam perpindahan penduduk ke... Tepat sekali. Artikel tu kaitkan dengan perpindahan 143,000 warga Israel. 143,000? Ya, terutamanya dari kawasan penempatan dekat Gaza dan sempadan utara. Yang menariknya, penulis ni berhujah ini bukan sekadar isu pindah dalam negara je. Oh. Tapi dia macam mencetuskan gelombang penghijrahan keluar negara pula. Bila ramai terpaksa pindah, ekonomi pun terjejas. Kesannya bukan fizikal je lah kan? Mesti ada tekanan hebat pada mental psikologi penduduk. Artikel tu cakap apa pasal ni? Bahagian ni agak membimbangkan sikit bila baca. Artikel melaporkan trauma psikologi yang teruk. Macam mana tu? Bayangkan 900,000 orang disebut alami PTSD. Tekanan perasaan mendalam lepas trauma tu. 900,000? Ramainya. Ya, satu rekod katanya. Lepas tu disebut lagi 1/3 penduduk alami kemurungan, penggunaan alkohol naik 25%, jualan pil tidur melonjak 180%. Wow. Angka-angka ni memang tunjukkan tahap tekanan yang luar biasa lah dalam masyarakat tu. Seperti yang digambarkan artikel tu. Ya. Dan dia tambah lagi dengan laporan 21 kes bunuh diri dalam kalangan tentera tahun 2024. Ya Allah. Walaupun penulis artikel tu sendiri mengaku angka sebenar mungkin lagi tinggi. Jadi, menurut analisis dalam artikel ni, semua ni tunjuk moral yang sangat rendah. Yang pastinya bagi kesan pada kesiapsiagaan tentera, kestabilan dalaman negara tu sendiri. Okey. Satu lagi poin menarik yang artikel ni bangkitkan. Pasal demografi. Khususnya apa yang penulis terpanggil penghijrahan balik Yahudi. Ya. Penghijrahan balik. Artikel tu dakwa seramai 82,700 orang Yahudi tinggalkan Israel tahun 2024. Betul. Dan kadar ni dikatakan paling tinggi dalam beberapa dekad. Malah diterbalikkan tren kemasukan pendatang Yahudi sebelum ni. Oh, jadi tren dah berubah lah ya? Tafsiran penulis dalam artikel ni, ini macam petanda. Keyakinan yang makin goyah lah terhadap masa depan Israel sebagai tempat selamat dan stabil. Jadi ini satu ancaman pada asas negara itulah, pada pandangan penulis.
Boleh jadi macam itulah tafsiran dia. Sesuatu yang dilihat mengancam asas negara itu sendiri. Okey. Selain isu-isu dalaman ni, macam mana pula dengan pandangan luar? Politik. Dari segi politik dan moral, penulis berhujah imej global Israel makin tercalar. Dunia dikatakan lebih sedar pasal isu pendudukan, jenayah kemanusiaan. Akibatnya, banyak negara didakwa mula menjauhkan diri sikit secara diplomatik. Itu pandangan dari luar. Kalau politik dalaman Israel sendiri, apa kata artikel ni? Kat dalam negara pula, sumber ni sorot apa yang dia nampak sebagai perpecahan. Yang makin ketara. Contohnya? Contohnya, kritikan terbuka dari bekas ketua Mossad, bekas ketua polis, lepas tu kempen protes yang berterusan oleh keluarga tahanan yang desak perang dihentikan. Yang tu memang ada laporan kan? Ya. Jadi bagi penulis artikel ini, semua ni tunjuk keretakan yang serius dalam kepimpinan dan masyarakat Israel. Jadi kalau kita kumpul semua ni, ekonomi, sosial, psikologi, demografi, politik luar dan dalam, apa rumusan utama dari artikel analisis ni? Secara asasnya lah kan, artikel ni berhujah yang gabungan krisis ekonomi yang parah, tekanan psikologi yang meluas, tren pengijrahan keluar yang meningkat. Imej antarabangsa yang merosot dan perpecahan dalaman yang makin dalam, semua ni jadi serentak dan saling memburukkan keadaan. Maknanya ini bukan sekadar senarai masalah je lah, tapi macam satu lingkaran negatif. Tepat. Macam itulah penulis simpulkan yang petunjuk-petunjuk ni tanda satu titik genting. Dia persoalkan daya tahan jangka panjang Israel. Status kebal yang selalu orang kaitkan dengan dia tu. Menarik kesimpulan tu. Malah ayat akhir artikel tu sebut penentangan dirujuk pada pihak lawan Israel lah dalam konflik serantau tu, sedang tolak Israel ke arah keruntuhan. Sekali lagi, ini kesimpulan penulis ya berdasarkan data yang dia kemukakan. Okey, faham. Kita cuma laporkan apa yang artikel tu kata. Artikel ni banyak fokus pada tekanan dan cabaran dalaman Israel guna data sampai awal 2025. Betul. Ini bawa kita pada satu soalan lah untuk anda di luar sana fikirkan. Ambil kira semua data dalaman yang dibentangkan ni kan? Bagaimana agaknya faktor-faktor luaran, contohnya sokongan antarabangsa yang mungkin berubah atau dinamik kuasa serantau yang sentiasa berubah, bagaimana semua ini mungkin berinteraksi dengan tekanan dalaman tadi? Satu soalan yang bagus tu. Bagaimana ia boleh bentuk hala tuju masa depan Israel? Mungkin di luar skop yang dibincangkan secara khusus dalam artikel ini sendiri. Sesuatu untuk anda renungkan. Baiklah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami untuk kupasan kali ini.